Apa yang akan berlaku dalam program e-Perkasa ini adalah pelbagai program yang kita atur dan susun rapi dan telah terbukti keberkesanannya, di mana anak-anak akan diberikan latihan dan khidmat sokongan dalam program akademik. Kerjasama ini sedikit sebanyak dapat memberi pelajaran ini khususnya pada anak-anak warga tentera lebih bercemerlang, khususnya dalam perayaan sekolah menengah untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Melalui kerjasama daripada semua pihak, Yayasan LTAT, UPSI, Boston Petroleum menyumbang kepada kelompok itu, maka ianya benar-benar akan memberi manfaat, dan ini merupakan salah satu daripada program-program yang kita telah lakukan. Saya gembira kerana terpilih penerima e-Perkasa SPM. Saya berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dan akan belajar bersungguh-sungguh. Perasaan saya ialah gembira telah dipilih untuk mendapat kelompok ini. Saya juga berharap agar saya dapat keputusan yang cemerlang dalam result SPM nanti. Perasaan saya apabila dapat menerima e-book daripada e-Perkasa SPM, saya berasa teruja dan tak sabar jugalah sebab nak terima Chromebook daripada program ni. Azam saya bila dah dapat Chromebook ni, saya nak belajar bersungguh-sungguh, saya nak dapat keputusan yang lebih baik semasa SPM nanti. Alhamdulillah, anak saya adalah salah seorang yang terpilih untuk dapat e-Chromebook ini. Jadi perasaan tu tak dapat digambarkan, syukur kepada Allah. Komitmen saya sebagai anggota tentera, saya kena memastikanlah apa kelebihan yang lembaga tabung dah berikan pada anak saya. Saya akan manfaatkan sepenuhnya lah. Perasaan saya berasa terharu lah. Saya tak sangka kata rezeki untuk anak saya untuk memiliki Chromebook. Saya berharap agar dia belajar dengan lebih sungguh lagi untuk menghadapi peperiksaan SPM ni, dan semoga dia memperoleh kejayaan lah. Saya Ahmad gembira dan berterima kasih kepada Yayasan LTAT kerana memberi sumbangan ini kepada murid-murid tingkatan 5. Teruskanlah untuk memberi sumbangan kepada murid-murid masa-masa akan datang.